Selamat datang semua. Sebagai seorang pemeriksa, saya nak bimbing anda semua untuk kuasai salah satu topik yang paling penting dalam peperiksaan, ya, peredaran bumi. Topik ni nampak mudah tapi banyak perangkap. Jadi, jom kita mulakan. Kita mulakan dengan soalan cepu mas yang selalu keluar dalam exam. Kenapa ya musim di Korea dan Australia ni sentiasa terbalik? Jawapannya ada pada pemahaman kita tentang peredaran bumi. Inilah yang akan kita rungkai dalam sesi ni. Okey, jom kita teruskan. Baiklah, ini peta perjalanan kita. Kita akan sentuh satu persatu. Mula dengan asas peredaran bumi. Lepas tu, kita tengok kesan utama macam musim dan waktu siang. Kemudian, tarik-tarik penting, equinox dan solstice. Kita juga akan lihat fenomena gerhana dan paling penting, bezakan putaran dengan peredaran. Ni ramai yang keliru. Dan akhir sekali, kita uji sikit pemahaman dengan soalan gaya peperiksaan. Kalau ikut struktur ni, memang mantap jawapan anda nanti. Okey, bahagian 1, asas peredaran bumi. Jangan pandang remeh ya, ramai calon fikir, ni kacang je. Tapi sebenarnya, kat sinilah banyak markah boleh hilang sebab terlepas pandang butiran-butiran kecil. Ini definisinya. Pergerakan bumi mengelilingi matahari mengikut laluan yang kita panggil orbit. Dengan sini, untuk markah penuh dalam peperiksaan, 2 kata kunci wajib ada. Mengelilingi matahari dan orbit. Jangan lupa tu. Ciri-ciri penting ni kena ingat. Arahnya lawan jam. Tempohnya 365 suku hari. Sebab tu ada tahun lompat setiap 4 tahun. Tapi, yang paling-paling penting sekali ialah kecondongan paksi bumi pada 23,5 darjah. Inilah boleh kata ramuan rahsia yang menyebabkan semua kesan yang akan kita bincangkan lepas ni. Perihelion dan aphelion. Ini satu lagi tempat calon selalu tersilap. Senang je nak ingat. Perihelion ada huruf P. Ingat P untuk paling dekat. Jadi perihelion tu masa bumi paling hampir dengan matahari dalam bulan Januari. Aphelion pula, yang lagi satu tu, masa paling jauh dalam bulan Julai. Simple kan? Baiklah, kita beralih ke bahagian kedua. Kita dah tahu apa itu peredaran bumi. Sekarang, kita nak tahu kenapa ia penting. Kesan-kesannya. Ini bahagian yang akan uji pemikiran aras tinggi awak semua. Nah, inilah kunci jawapan untuk soalan mengapa ada 4 musim. Ingat formula emas ni. Peredaran bumi campur dengan kecondongan paksi 23,5 darjah, barulah dapat perubahan musim. Kalau soalan minta jelaskan punca musim, inilah hujah utama yang pemeriksa nak tengok. Sekarang, mari kita lihat 4 acara penting yang berlaku sepanjang tahun disebabkan peredaran dan kecondongan paksi ni. Awak kena hafal tarikh-tarikh ni dan apa yang berlaku pada setiap tarikh itu. Ini penting untuk jawab soalan berkaitan musim. Kita mula dengan 21 Mac. Ini dipanggil equinox musim bunga. Equinox ni datang dari perkataan equal, maksudnya sama. Apa yang sama? Siang dan malam sama panjang. 12 jam siang, 12 jam malam. Kenapa? Sebab pada tarikh ni, matahari tegak betul-betul atas garisan khatulistiwa. 3 bulan kemudian, pada 21 Jun, kita ada solstice musim panas. Solstice kali ini, matahari tegak di garisan sartan, iaitu di hemisfera utara. Hemisfera utara condong ke arah matahari, jadi ia terima paling banyak cahaya. Sebab itulah siangnya lebih panjang daripada malam dan ia mengalami musim panas. Dekat kutub utara tu, 24 jam siang. Bergerak ke 23 September, kita ada equinox musim luruh. Keadaannya sama macam bulan Mac tadi. Matahari kembali tegak di garisan khatulistiwa. Jadi sekali lagi, siang dan malam sama panjang di seluruh dunia. Hemisfera utara pula masuk musim luruh. Dan akhir sekali, 22 Disember, solstice musim sejuk. Sekarang, giliran hemisfera selatan pula yang condong ke arah matahari. Jadi, matahari tegak di garisan jadi. Hemisfera utara akan alami musim sejuk dengan waktu malam yang lebih panjang. Inilah jawapan kepada soalan kita tadi. Bila hemisfera utara musim sejuk, hemisfera selatan musim panas. Sentiasa berlawanan. Okey, jadual ni, ini adalah ringkasan paling padu untuk anda. Screenshot sekarang, simpan. Ia tunjukkan semua benda penting. Tarikh, kedudukan matahari dan musim di kedua-dua hemisfera. Ini cheat sheet awak untuk topik musim. Selain musim, ada satu lagi fenomena yang cukup dramatik hasil daripada peredaran bumi ni, iaitu gerhana. Kunci untuk faham gerhana cuma satu. Kedudukan matahari, bumi dan bulan mestilah berada dalam satu garisan lurus, sebaris. Untuk gerhana matahari, bayangkan bulan jadi penghalang. Susunannya, matahari, bulan, bumi. Bulan duduk di tengah-tengah.
Bila dalam satu garisan lurus yang sempurna, bayang-bayang bulan akan jatuh atas permukaan bumi dan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke kita. Kalau gerhana bulan pula, kita terbalikkan. Sekarang, bumi yang jadi penghalang besar di tengah. Susunannya, matahari, bumi, bulan. Kali ni, bumi pula yang menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Jadi, bayang-bayang bumi yang besar tu akan menutupi bulan. Baiklah, kita masuk bahagian 5. Ini soalan perangkap kegemaran para pemeriksa. Serius, jangan sampai hilang markah mudah kat sini. Ramai sangat yang keliru antara putaran dan peredaran. Mari kita pastikan anda tak jadi salah seorang daripada mereka. Tengok jadual perbandingan ini. Senang je. Putaran. Fikirkan tentang pusingan pada paksi sendiri. Kesannya siang dan malam dalam tempoh 24 jam. Manakala peredaran, fikirkan tentang perjalanan mengelilingi matahari. Kesannya 4 musim dalam tempoh 365 suku hari. Simple kan? Jangan tertukar lagi ya. Okey, dah sedia? Jom kita uji sikit apa yang kita dah belajar tadi dengan beberapa soalan gaya peperiksaan. Inilah masanya nak tunjukkan yang anda betul-betul faham topik ni. Soalan pertama, jelaskan perbezaan utama antara equinox dan solstice. Okey, cuba fikirkan. Ada 2 perkara utama yang perlu anda sebutkan. Di mana kedudukan matahari dan apa jadi pada tempoh siang dan malam. Inilah jawapan kuncinya. Untuk equinox, matahari di khatulistiwa dan siang malam sama panjang. Untuk solstice pula, matahari di garisan sartan atau jadi dan siang malam tak sama panjang. Kalau nak markah penuh, kena sebut kedua-dua poin ni untuk setiap satu istilah. Jelas kan? Soalan kedua, huraikan proses bagaimana fenomena gerhana matahari berlaku. Perhatikan kata kunci soalan, huraikan. Maksudnya, anda kena ceritakan susunan dan apa akibatnya, bukan sekadar bagi definisi. Dan ini jawapan yang padat dan mantap. Gerhana matahari berlaku bila bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garisan lurus. Akibatnya, bayang-bayang bulan jatuh ke permukaan bumi. Cukup. Jadi kesimpulannya, fahamkan hubungan sebab dan akibat dalam topik peredaran bumi ni. Ia bukan sekadar satu pergerakan, tapi ia adalah enjin yang memacu musim dan fenomena langit kita. Bila anda faham kaitan ni semua, insya-Allah bukan saja boleh skor dalam peperiksaan, tapi anda juga akan lebih kagum dengan keajaiban planet kita. Selamat maju jaya semua.